Adakah anda rasa sesak melihat baki hutang-hutang? Faedah 8 hingga 18% buatkan gaji cepat habis. Hidup anda tak ubah sekarang. Seperti sedang gali lubang, tutup lubang. Rasa macam bekerja untuk bank, bukan untuk keselesaan keluarga anda. Save dan like dulu sebab Melissa nak bagi satu manfaat. Mula-mula ambil sekeping kertas dan tulis semua hutang-hutang anda. Tulis jenis hutang, baki hutang dan kadar faedah. Contoh, pinjaman peribadi, Bank A, baki RM20,000, kadar faedah 8%. Saya Melissa, kepakaran saya adalah bantu cari plan refinance berbaloi supaya anda dapat penjimatan untuk meringankan beban. Kalau ada rumah, gunakan kenaikan nilai pasaran rumah untuk buat pembiayaan semula. Kadar faedah rumah hanya sekitar 4% sahaja setahun. Pergi ke property website, semak tengok anggaran harga jual rumah anda. Katakan RM300,000. Kita akan ambil RM300,000 ini sebagai anggaran nilai pasaran rumah. Lepas tu dari RM300,000 ini darab 90%, anda akan dapat RM270,000. RM270,000 ini adalah jumlah pembiayaan semula yang mungkin anda akan dapat. Tolak baki rumah contoh RM150,000. So cash out anda dalam RM120,000. Sekarang pergi Google, cari website yang boleh kira monthly installment. Masukkan RM270,000, tempoh pinjaman 30 tahun atau berdasarkan berapa umur anda. Maksimum 35 tahun dan kadar faedah anggaran 4%. Anda akan dapat bayaran ansuran dalam anggaran RM1,289. Tengok balik kertas yang anda tulis hutang itu dan jawab soalan-soalan ini. Dapat tak tutup semua atau sebahagian hutang-hutang tersebut? Berapa pengurangan komitmen bulanan? Ada tak meringankan kewangan atau cash flow anda? Melissa pernah bantu seorang klien tutup hutang peribadi. Ansuran bulanan beliau terus turun sebanyak RM1,100 sebulan. Selain semak kelayakan refinance rumah, Melissa akan tolong semak nilai rumah dan bagi nasihat yang membantu. Dan yang paling penting, pastikan juga anda sesuai untuk refinance rumah. Dan inilah salah satu cara untuk settle personal loan guna rumah. Follow Melissa for more tips.